Podcast hari ini kita akan membincangkan satu tajuk iaitu hantavirus bersama dengan Dr. Azril Haris. Jom ikut saya. Okey, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, selamat Cik datang. Imrul. Baik. Okey, selamat datang ke podcast Pantai Hospital Singapura. Ya. So, Doktor, macam kita tahu kan, tajuk kita hari ni sangat hot kan. Ya. Iaitu satu virus. Doktor dah tahu. Apa nama? Virus yang Doktor, virus apa? Hantavirus. Oh, hantavirus. Baru-baru ni ya. Okey. Kan? Betul. So, doktor boleh kenalkan diri doktor dan boleh jelaskan apa itu hantavirus. Untuk makluman para pendengar sekalian, saya Dr. Azril. Nama pendek Dr. Azril, Okay. nama panjang Dr. Azril Haris Yafi bin Amar. Tapi kebanyakan orang panggil saya Dr. Azril. Saya bukannya pakar infectious disease, tapi saya diberi tanggungjawab lah tentang ni untuk memberi sikit sebanyak maklumat lah mengenai hantavirus. Sebenarnya saya doktor gastro, gastroenterologi yang ada hepatologi yang melibatkan perut dan hepat lah. Tapi sebagai seorang doktor mesti kita kena tahu sikit sebanyak mengenai penyakit-penyakit yang tengah hot sekarang ni, iaitu hantavirus. Hantavirus tu okey. Bukan hantar virus kan? Tengah hantar virus, kita hantar. Okey doktor, dia hantavirus ni dia agak serius, memang serius kan? So doktor boleh jelaskan sejauh mana yang orang kata sangat serius. Yes. Doktor boleh jelaskan. Hantavirus ni dia virus sejenis virus RNA lah. RNA ni virus jenis zoonosis. Kita zoonosis yang menyebabkan zoonosis. Zoonosis ialah satu penyakit yang berpunca pada haiwan dan menjangkiti manusia jika terdedah pada haiwan tersebut lah. Dan penyakit hantavirus ni dia berpunca daripada virus yang menjangkiti tikus. Tapi kerana tikus ni bukan ada yang satu yang orang kata leptospirosis tu beza kan? Leptospirosis tu bakteria. dia bakteria. Okey. Bakteria dan patogenesisnya berlainan. Tapi perdedahan daripada tikus tu lebih kurang sama. Cumanya spesies tikus yang dijangkiti oleh hantavirus ni agak berbeza. Jadi tikus di Malaysia ni kebanyakannya kalau dia dicemari dengan leptospira lah. Tapi kalau hantavirus dia subspesies tikus, iaitu deer mouse. Deer mouse yang terdapat di Argentina. Argentina saja. Dan penyakit ni sebenarnya berpunca daripada pelancong daripada Belanda. Daripada Belanda, dia seorang orang kata pemerhati burung lah. Pemerhati burung, dia pergi pada satu tempat tu nama End of the World lah, di Argentina. Tapi tempat tu tempat pembuangan sampah. Banyak burung kat situ. Di samping banyak burung, ada banyak juga tikus. Dan kemungkinan suatu berada di sana dia telah tercemar, terkontak lah, expose, terdedah pada virus ni. Dan sewaktu beliau balik ke kapal, beliau telah bermula dengan demam, sakit kepala. So tanda dia tu lah tak spesifik. Macam demam virus biasa. Tapi keadaan betul-betul teruk. Dan dia dah meninggal dunia di atas kapal tu. Dan kapal tu berlabuh di Afrika Selatan. Dan waktu tu isteri dia pun start sakit. Maksudnya berjangkit lah kan? Dia berjangkit. Sebab hantavirus ni sebenarnya dia tak boleh jangkit daripada manusia ke manusia. Dia hanya pada tikus ke manusia. Tapi ada satu subspesies hantavirus iaitu daripada dipanggil genus ataupun strain Aedes. Strain Aedes ni boleh
menyebabkan jangkitan daripada manusia ke manusia. Manusia. Jadi sehingga sekarang lebih kurang 8 orang lah yang disyaki mengidap hantavirus. Dan 2 daripada 8 orang tu adalah rakyat Singapura. Dan apabila rakyat Singapura ni balik ke Singapura, mereka terus di kuarantin, di pusat kuarantin di Singapura. Tapi kita nasib baik sebab screening test yang dilakukan terhadap 2 orang pesakit tu adalah negatif. Tapi walaupun negatif, kita tetap tetap jaga-jaga. Kementerian Kesihatan telah meletakkan satu garis panduan lah untuk di sempadan-sempadan, di lapangan terbang, tempat orang masuk ke negara untuk screen semua orang yang demam. Macam dengan COVID juga. Macam COVID. Lebih kurang COVID. Ya. Doktor, simptomnya tu mungkin demam dan ada lagi simptom-simptom. Simptomnya demam yang kuat, chills yang menggigil dan sakit kepala yang kuat, sakit badan. Selepas tu dia dibagi dua. Dibagi dua penyakit lah. Penyakit hantavirus dia sama ada dia jadi hantavirus pulmonary syndrome ataupun satu lagi hemorrhagic fever and renal syndrome. Yang tu yang teruk lah. Dua-dua ni adalah sangat, kalau dia develop complication macam ni, dia dapat complication macam ni, kadar kematian agak tinggi, 40 hingga 50%. Jadi separuh daripada orang tu akan meninggal dunia. Dan memang tak ada ubat. Tak ada antiviral, vaksin dan tak ada vaksin. Itu masalah. So doktor, target contoh virus ni dia ialah of course macam sekarang ni dapat untuk dewasa kan, yang pass away itu adalah dewasa. Dewasa. Tapi dia agak berumur lah, umur 60 dah. So kanak-kanak pun dia boleh terdedah. Dia orang yang berisiko, orang tua. Orang tua lebih pada autoimmune lebih pada 60 dan of course bayi lah yang kurang daripada 2 tahun. Dan orang-orang mengalami masalah penyakit kronik lah, macam hypertension, kencing manis, orang yang mengalami masalah paru-paru kronik, orang sakit buah pinggang. Orang ni adalah berisiko tinggi lah untuk dapat hantavirus. So kiranya anda ni demam, maksudnya demam yang tinggi, lepas tu sakit kepala, sakit perut, so masa dia loya dan muntah, tak spesifik lah, ciri-ciri. Kemudian after a few days, 3-4 hari, sama ada sakit akan sembuh, masa sembuh ataupun mengalami komplikasi macam mengalami pendarahan, sesak nafas dan air kumpul dalam paru-paru. Yang tu komplikasi lah. Tu doktor ada tak message nak disampaikan kepada semua masyarakat? Kalau lah ada tanda-tanda, kalau ada tanda, apa tindakan yang wajar kita lakukan sebelum benda tu melarat? Sebelum benda tu melarat lah. Melarat, merebak semua tu. Kita kena secara am lah, secara umumnya memang kita kena menjaga kebersihan diri sendiri, persekitaran, terutamanya daripada tikus lah. Sebab kita tahu penyakit ni berpunca daripada tikus. Kita tak tahu sama ada memang pada asalnya hanya dia maut saja yang membawa pembawa penyakit hantavirus. Tapi kemungkinan kalau dia didedahkan dengan tikus-tikus tempatan, mungkin kita tak tahu, mungkin satu hari kalau kita tak jaga kebersihan, tak jaga kita punya persekitaran, mungkin hantavirus akan menyakiti tikus kita dan kita pula akan terdedah pada hantavirus. Lagi satu, memang tikus ni memang kita kena hapuskan lah. Tapi kalau kat rumah kita kena pastikan makanan ditutup dengan rapat. Dan tak boleh dimasuki oleh tikus lah. Lepas tu kalau kita buang sampah, pastikan sampah kita buang tu dibungkus dengan betul-betul dan dimasukkan tu sampah. Jangan biar sampah tu terdedah. Dia akan menyebabkan tikus-tikus banyak peliharaan lah. Lepas tu kita bahan-bahan buangan, contoh macam dekat kalau kita ada pesakit hantavirus lah, memang kita kena melakukan disinfektan yang ketat lah. Andai kata doktor kat rumah lah tiba-tiba kita tak tahu tikus tu sama ada tikus yang doktor bagi tahu tadi ke apa macam,
tiba-tiba Pasti. dia buang najis ke ataupun dia terkencing ke kat mana-mana, cara nak lupuskan benda-benda tu Kita kena pakai ni lah, kena pakai personal protective equipment lah. okey, Ah. PPE PPE kena spray dulu. Lepas tu kita pakai PPE, jangan kulit dengan badan kita terdedah pada So yang terbaiknya najis tikus dan kecil tikus lah. yang Lepas tu terbaiknya baru kita sapu cuci. tangan. Baru sapu tangan. Okey, so maksudnya jangan sentuh direct lah. Jangan sentuh direct. Ya, betul. Lepas tu kalau lah kita mengalami gejala-gejala seperti demam, sakit kepala, batuk, muntah dan cerit dan ada kontak dengan penyakit antivirus, terus kita kena pergi ke hospital. Dan orang-orang macam ni kita kena isolate lah. Isolate sampai confirm sama ada negatif atau positif. Sebab nak check tentang antivirus kita tak ada serologi lagi sekarang ni. Serologi test tak ada lagi, belum lagi. Serologi tu apa? Serologi tu ambil darah, check antibody untuk antivirus ada ke tak. Tapi yang boleh kita buat, kita hantar sampel darah untuk PCR testing. Tapi di IMR saja buat, Institute Malaysia Research dekat Kuala Lumpur saja. Okay, lagi satu doktor, nasihat doktor kepada mereka pengembara yang akan ke negara yang semestinya tadi doktor bagi tahu negara yang dah dapat hantar Kalau boleh, kan? Kalau boleh, janganlah ke negara tersebut. Jangan pergilah. Sebab kapal MV Hondias tu, dia pergi ke Amerika Selatan. Kapal ni kapal ni lah, kapal pesiaran. Persiaran. Ramai orang kat situ. Kalau satu kapal tu sampai 1,000-2,000 orang. Tapi yang disyaki 8 orang lah. 8 orang saja. Sebab penyakit ni dia daripada tikus ke manusia. Dan kita dan virus strain ini saja yang menyebabkan jangkitan daripada manusia ke manusia. Tapi kalau boleh jangan pergi ke tempat yang betul. Tengah hot kan? Tengah ada wabak. Memang kita tak akan, kemungkinan besar kerajaan kita akan pergi ke tempat macam tu lah. Macam COVID tu terus kita panggil apa? Lockdown. Semua tak boleh keluar. Tapi yang ni sebab dia zoonosis dia kemungkinan besar dia dah settle masalah tu lah. Tapi kita kalau boleh jangan pergi ke negara yang terlibat lah. Betul? Okey doktor, sebelum kita tamat podcast kita hari ini, ada tak pesanan apa-apa doktor nak bagi tahu lagi sekali ke, nak tekankan lagi sekali ke? Okey. Untuk pengetahuan anda sekalian, penyakit antivirus ni memang berbahaya. Okey, memang bahaya dan boleh menyebabkan kematian yang tinggi. Cuma cara jangkitan berbeza. Kalau COVID daripada manusia ke manusia boleh batu, aerosol apa semua, droplet lah. Tapi kalau daripada hantavirus, pendedahan pada najis dan air kencing tikus. Kadang-kadang boleh juga penyakit ni didapati apabila kalau tikus tu gigit kaki lah. Gigit kaki. Dan saliva tikus tu masuk dalam kita punya sistem darah kita lah. Okay. Cuma di Malaysia sekarang ni masih terkawal lah. Jadi walau bagaimanapun memang kita kena jagalah kebersihan. Sebelum kebersihan diri, persekitaran dan pastikan tiada tikus di rumah. Tiada tikus di rumah. Okey, itu saja. Terima kasih doktor di atas masa yang diberikan untuk menjelaskan tentang hantavirus yang orang kata memang sangat serius sekarang ni. Okey, sehingga kita akan berjumpa lagi untuk next episode podcast kita bersama dengan Dr. Azril. Tajuk doktor boleh bagi tajuk ni? Untuk podcast yang seterusnya, kita akan bincangkan satu penyakit yang very common lah, sangat lumrah. Dan kebanyakan 60-70% yang datang melalui pintu itu akan beritahu sakit perut. Okey, itu GERD ataupun gastritis. Kita akan bincangkan GERD ataupun gastritis ataupun gastroesophageal reflux disease ataupun gastritis. Selalu common kan doktor? Sangat common. Remaja dia semua peringkat umur. Semua peringkat umur akan dapat sakit macam ni. Kalau
adalah Kalau tak rawat, kalau tak rawat anxiety. Tak akan rawat, menyebabkan ulcer, macam-macam. gangguan lah, gangguan gangguan. tempat kerja, nak belajar tak boleh kan. Okey, jumpa lagi Untuk next. selepas ni. Terima kasih doktor. Baik.